mustahil nak kita cetuskan, nak kita buat. Iaitu sejarah telah mempaparkan kepada kita. Mana orang Ansar yang ada 2 isteri, salah seorang istrinya sanggup nak diceraikannya untuk dijadikan isteri salah seorang orang Muhajirin. Lebih-lebih lagi tak boleh buat. Lebih-lebih lagi tak mampu kita buat. Kalaupun ada isteri 2, 3 dan 4, kita cuba-cuba paksa buat. Tentu kita bagi yang tua, takkan nak bagi yang muda. Yang tua dah kita jemu itu kita bagi. Yang cantik, yang muda tentu kita pertahankan hati-habisan. Kononlah, kesian sama kawan. Kesian kawan tu. Tak ada isteri, bagilah seorang yang dia tak nak bagi ke orang. Konon kata kesian. Berlindung balik kesian. Tawaran yang akhir saja yang tak diterima oleh orang Muhajirin. Kerana orang Muhajirin berpendapat ini sudah keterlaluan. Tetapi tawaran yang sebelum itu diterima. Tetapi tawaran isteri ini tak diterima oleh orang Muhajirin. Walaupun orang Muhajirin tidak menerima, tetapi tawaran itu ada berlaku dalam sejarah. Cuba kita fikir. Sampai peringkat isteri nak dijadikan isteri kepada seorang sahabat yang lain. Cuba kita fikir bagaimana ukhuwah Islamiyah di waktu itu. Bagaimana silaturahim di waktu itu. Bagaimana kasih sayang di waktu itu. Bagaimana perpaduan di waktu itu. Sebab itu tidak heran. Di saat umat Islam bilangan sedikit. Di saat umat Islam tenteranya lemah. Di saat pengikut umat Islam tak ramai. Tetapi oleh kerana keteguhan iman dan kerana keteguhan perpaduan dan ukhuwah Islamiyahnya. 2 empayar yang terbesar, Rom dan Parsi, jatuh segelapak di atas pangkuan para sahabat. Rom dan Parsi dia waktu sebesar Amerika dan Rusia di zaman sekarang. Kesan daripada hati yang telah diubat dengan iman. Takutkan Allah, takutkan neraka Allah. Bukan soal ekonomi di situ, bukan soal pandai di situ. Bukan soal jawatan di situ, soal iman yang begitu mendalam. Saya sambung lagi ceramah saya ini. Saya mintalah kepada seluruh para hadirin sama-sama bersabarlah kita mendengar ceramah ini. Saya rasa agak dah panjang juga. Kita sabar sikit lagi lah. Tak lama saya nak berhenti. Jangan bimbang ni, saya nak istilah ni. Tak lama saya nak berhenti. Ni nak berhenti lah ni. Tapi nak berhenti pun kurang setengah jam lagi. Bukan boleh mengejut berhenti. Dia macam kereta sedang laju 80 meter lagi ni. Nak mengejut ke berhenti? Jatuh longkang. Tak boleh. Saya break pelan-pelan. Pelan-pelan. InsyaAllah setengah jam atau 40 minit lagi insyaAllah. Di antara keagungan dan Islam lagi. Setelah mengubat hati manusia dengan iman. Kalau dia seorang pemimpin di waktu itu, dapat menolong pemimpin itu, boleh hidup macam rakyatnya hidup. Boleh berkasih sayang dengan rakyatnya. Boleh berlaku adil kepada rakyatnya. Boleh hidup sama tinggi dengan rakyatnya dan boleh duduk sama rendah dengan rakyatnya. Bila dia duduk di tengah rakyatnya, orang tak tahu. Tak sangka dia sebagai orang besar. Banyak boleh saya contoh. Saya nak contohkan satu dua orang saja. Satu di antaranya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar Ibn Khattab ini sebelum menjadi khalifatul muslimin memang telah terkenal, memang sudah masyhur. Lebih-lebih lagi Sayyidina Umar ini masyhur setelah menjadi khalifatul muslimin. Kemasyhuran Sayyidina Umar ini bukan hanya tersebar di seluruh masyarakat Islam, bahkan tersebar di tengah masyarakat orang yang bukan Islam sampai menjelajah ke negara Rum dan Parsi. Kemudian ada seorang pembesar Rum dan Parsi. Dia terdengar kebesaran Sayyidina Umar. Dia terdengar kehebatan Sayyidina Umar. Dia tahu rakyat yang menyanjung Sayyidina Umar. Dia sedar Sayyidina Umar ini dipatuhi benar-benar oleh rakyatnya. Di mana saja tentera-tentera yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke daerah musuh, pastilah musuh itu dapat dikalahkan dan dihancurkan. Dan dia sedar rakyat yang begitu patuh kepada Sayyidina Umar tak pernah memberontak langsung terhadap Sayyidina Umar. Di mana rahsia kebesaran Sayyidina Umar? Pembesar Rum ataupun pembesar Parsi, saya lupa, tapi salah satu dua bangsa ini. Jadi pembesar Rum dan Parsi ini nak melihat Sayyidina Umar dari dekat, untuk nak melihat di mana kebesaran Sayyidina Umar begitu dipatuhi oleh rakyatnya, begitu dicintai oleh rakyatnya, begitu hebat tentera-tenteranya mengalahkan musuh. Jadi pembesar ini nak melihat Sayyidina Umar dari dekat. Kemudian pembesar ini pergi ke Madinah. Yang kebetulan di waktu itu Madinah merupakan pusat gerakan Islam ataupun pusat negara Islam.
Manakala pembesar ini sampai di Madinah, maka pembesar ini bertemu dengan beberapa orang sahabat dan meminta kepada sahabat untuk diperkenalkan dengan pemimpin umat Islam yang bernama Umar. Maka sahabat-sahabat sedar Sayyidina Umar tadi selepas sembahyang subuh telah pergi melihat masyarakat, telah melihat rakyatnya. Pergi di satu kawasan. Kemudian ada seorang sahabat membawa dan menuntun pembesar ini tadi. Kedua-dua orang ini pergi ke tengah-tengah padang pasir yang di mana bila terkejut Sayyidina Umar, lantas Sayyidina Umar memberi salam. Assalamualaikum jika kamu orang Islam. Sahabat seorang itu saja yang menjawab. Kemudian Sayyidina Umar pun bercakap, mengapa saudara dua orang ini datang di samping saya? Mengapa saya dengar tadi saudara berdua orang berbahas-bahas? Maka sahabat pun menerangkan keadaan yang sebenar. Sahabat ini pun menerangkan kepada Sayyidina Umar keadaan yang sebenar. Selepas itu apa jawaban Sayyidina Umar? Sayyidina Umar memberitahu kepada pembesar ini, saudara, kalau kamu nak tahu tentang diri saya, bagaimana saya ini dikasihi dan dicintai serta ditaati oleh rakyat saya, dan mereka sanggup hidup semati dengan saya, berjuang dengan saya. Kalau saya nak buat perbandingan, saya dengan rakyat saya ini ibarat satu kafilah. Ibarat satu kafilah yang nak pergi menuju ke satu tempat. Saya adalah di hadapan kafilah. Sebab saya di hadapan kafilah kerana saya nak pastikan jalan raya yang akan ditempuh oleh kafilah di belakang saya. Kalau saya lihat ada batu yang menghalang, saya akan buang. Kalau saya lihat ada duri yang menghalang, saya akan kuiskan. Kalau ada tanah yang lekat-lekuk, saya akan tampal. Kerana kalau takdirnya kafilah di belakang saya nanti tergendala di dalam perjalanannya, sayalah Umar yang menjadi pemimpin seluruh masyarakat Islam hari ini, akan bertanggungjawab kepada Allah dunia dan akhirat. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, wahai saudara, saudara nak tahu bagaimana saya ini dipatuhi oleh rakyat saya? Setiap arahan yang saya buat kepada rakyat saya dulu berbuat. Setiap apa saja yang saya tegah kepada rakyat saya dulu tinggalkan. Sebab itu mereka menghormati saya. Mereka sehidup semati dengan saya. Mereka mematuhi saya. Maka pembesar ini pun berkata, kamu adalah seorang pemimpin yang adil dan benar. Kerana ajaran yang kamu pegang itu adalah ajaran yang benar yang mendorong kamu berlaku adil. Oleh kerana kamu adil dan benarlah yang menjadikan kamu tidak takut jalan seorang diri tempur di eskort. Sebab kamu sedar kamu benar dan kamu adil, tidak ada orang yang sakit hati nak membunuh kamu. Bahkan kalau ada musuh ambil peluang nak membunuh kamu, kamu rela dikorbankan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kamu nak tahu bagaimana ketua kami di Rom dan di Parsi, kata dia, kalau dia nak berjalan 17 guard lapis dia, 17 lapis guard dia. Kenapa? Dia tahu dia tak betul, dia tak benar. Kalau dia berjalan seorang diri, tak payah musuhnya bunuh, rakyat dia sendiri akan bunuh dia. Kamu adalah seorang pemimpin yang benar dan adil. Agama yang benar yang kamu pegang, itulah yang mendorong kamu berlaku benar dan adil, hingga disayang oleh seluruh masyarakat kamu. Kalau begitu, saya ingin nak masuk agama kamu, tolong ajar saya. Sayyidina Umar tertangkap tangannya dan diajar 25 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam pembesar Rom atau pembesar Persia ini di tangan Sayyidina Umar. Apa yang mendorong Sayyidina Umar hidup macam mana saya gambarkan tadi? Apa yang mendorongkan? Yang mendorong imannya. Kerana Rasulullah dah berjaya nanam iman dalam hatinya. Sifat mazmumah tidak ada dalam hatinya lagi. Hingga yang ada sifat mahmudah. Sebab itu dia boleh hidup seperti mana yang saya gambarkan tadi. Saya nak gambarkan lagi selain daripada Sayyidina Umar. Pemimpin bawahan sikit. Katalah seorang gamnor yang dilantik oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang gamnor yang dilantik oleh Sayyidina Umar di Palestin. Mengikut tradisi masyarakat Islam di waktu itu, mana ketua tentera ataupun panglima tentera yang dapat menawan satu daerah musuh, secara otomatik panglima itu jadi gamnor mewakili Amirul Mukminin di pusat. Manakala Sayyidina Umar telah mendengar Palestin telah jatuh ke tangan tentera Islam,
Sayyidina Umar pun